Sekalung apresiasi saya hulurkan buat saudara peneraju majlis, kombinasi panel kehakiman yang berintelektual dan berintegriti, rakan-rakan seperjuangan yang saya sanjungi, seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan maudhu bicara yang berbunyi media sosial memacu pendidikan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, menurut Dr. Ruli Nasrullah MC, beliau menyimpulkan bahawa media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan penggunanya memprestasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, saling membantu, berkomunikasi dengan pengguna lainnya dan membentuk ikatan sosial. Dengan adanya kemajuan teknologi internet dan telefon bimbit, media sosial pun ikut berkembang dengan pesat dan boleh dilakukan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Sidang Dewan yang dimuliakan, jika berbicara tentang media sosial, ramai akan beranggapan dan membayangkan pengaruh negatif. Tetapi, percayakah terdapat 1001 manfaat yang diperoleh dengan penggunaan berhemah? Saya akan menyimpulkannya melalui 3 perkara utama berkenaan tajuk saya pada hari ini. Hujah pertama saya, sedarkah kita bahawa media sosial memberi pengaruh besar terhadap hubungan manusia tanpa sempadan? Laman sosial menerima pendaftaran semua ahli masyarakat di dunia ini tanpa ada sebarang sekatan yang menyebabkan sesiapa boleh menyebarluaskan sebarang maklumat dalam apa jua bentuk. Pendidikan tanpa batas, tanpa sempadan turut menerima anjakan paradigma dengan penggunaan media massa. Sejak 3 tahun kebelakangan ini, media sosial tutorial atas talian atau tidak tumbuh lagi bagai cendawan. Laman web, YouTube, TikTok dan Facebook menjadi arena para pendidik menyebarkan ilmu. Cara yang digunakan oleh guru-guru tersebut banyak yang menarik minat pelajar untuk belajar melalui mereka. Cara pengajaran lebih inovatif, kreatif, bersahaja dan tidak disekat oleh sukatan yang menyebabkan pengisian mereka lebih menarik. Sebagai contoh, lihat sahaja laman web Cikgu Fazli Saleh yang mengajarkan matematik, TikToker Sera Asai yang mendedahkan sebutan bahasa Inggeris berjaya mempengaruhi 1.1 juta pengikut. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hujah saya sajikan pula hujah kedua saya. Secara umumnya, kita mengetahui pada tahun 2020 sehingga tahun 2022, dunia hampir lumpuh akibat pandemik yang melanda. Pembelajaran masih diteruskan melalui media sosial secara tidak langsung dengan guru melalui Google Meet atau panggilan video melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram. Sidang Dewan yang dimuliakan, hujah saya yang ketiga ialah media sosial merupakan platform yang amat efektif. Dengan adanya beberapa aplikasi seperti Kahoot, Google Form, Wordwall, Pandai, AI Answer dan Quizlet memudahkan guru-guru membina soalan. Oleh yang demikian, Kementerian Pendidikan haruslah memandang lebih jauh ke hadapan agar boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan generasi yang semakin pintar IT. Hadirin yang dimuliakan, kesimpulannya, media sosial mampu membawa budaya positif. Akhir sekali, tepuk dada, tanya selera. Informasi hanya di hujung jari. Sekian. Salam Malaysia Mari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.